Bekas pegawai Datuk Seri Rafizi Ramli Chai Jin Shen atau James Chai tiba di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Putrajaya kira-kira pukul 9.59 pagi tadi untuk membantu memberi keterangan. Beliau tiba dengan menaiki sebuah kereta Proton Persona berwarna putih bersama peguamnya. 1 April lalu, SPRM dilaporkan berkata James Chai telah dikenal pasti sebagai individu yang diperlukan untuk membantu siasatan. Menurutnya, SPRM telah mengeluarkan notis mengesan individu bagi mengesan James Chai pada 4 Mac sebelum menerima surat daripada Tetuan Individu Terbabit bertarikh 9 Mac yang memaklumkan bahawa James Chai tidak dapat hadir untuk dirakam percakapan dengan alasan kos penerbangan dan kekangan pekerjaan. Pada 12 Februari, SPRM menerima laporan berhubung dakwaan penyelewengan pelaburan RM1.11 bilion melibatkan bekas Menteri Kanan sebuah kementerian.